Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Zuraini Anang dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 pelajar ekonomi sarjana muda ekonomi sumber alam hari ini akan membentangkan tugasan bagi kursus ECO 443 ekonomi air. Tajuk kajian kami ialah pelaburan infrastruktur air dan keselamatan air jangka panjang di Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Muhammad Hakim bin Zakaria, Ahmad Syafiq Draman, Muhammad Syahmi bin Abdul Malik dan Lashmina anak perempuan Sundara Rajan. Tanpa membuang masa, saya serahkan sesi ini kepada pembentangan pertama, iaitu bahagian pengenalan. Seterusnya ini adalah latar belakang kajian, iaitu security air. Definisi global security air ialah keupayaan untuk memastikan akses yang berterusan kepada air yang lebih selamat, bersih dan mencukupi pada kos yang berpatutan. Nadi ekonomi ialah security air merupakan komponen yang paling kritikal dalam memacu pertumbuhan negara dan menjamin kelangsungan sosioekonomi pada masyarakat. Tekanan moden pada masa kini, sistem bekalan air menghadapi pelbagai cabaran seperti pertumbuhan polusi, urbanisasi yang pesat dan kesan perubahan iklim yang semakin ketara. Terusnya ini adalah isu kajian ialah krisis infrastruktur. Yang pertama, isu sumber versus agihan. Walaupun Malaysia ini mempunyai sumber air yang mentah yang mencukupi, tetapi gangguan bekalan air yang bersih yang masih kerap berlaku, terutamanya di kawasan berpenduduk yang padat. Yang kedua adalah masalah paip usang yang banyak paip yang jenis asbestos cement, iaitu AC, yang telah berusia melebihi 40 tahun yang menyebabkan risiko paip ini pecah dan gangguan bekalan air yang semakin meningkat. Yang ketiga adalah air tanpa hasil, NRW. Kadar kelangan air ini yang terawat yang semakin tinggi sebelum sampai kepada pengguna, menyebabkan pembaziran sumber ini dan boleh menjejaskan kewangan operator utility. Seterusnya ini adalah penyataan masalah. Yang pertama adalah kekangan dana, iaitu CAPES. Tarikh air yang rendah ini menyebabkan operator kewangan dana untuk menaikkan taraf dan menggantikan infrastruktur yang lama. Yang kedua adalah jurang kecakapan. Kelemahan sistem agihan air ini memberi kesan kepada produktif industri dan menjejaskan bekalan komersial. Yang ketiga adalah kos peluang. Ketidakcekapan sektor air ini memaksa kerajaan terus memberikan subsidi, sedangkan dana itu tersebut boleh digunakan untuk pembangunan sektor lain. Ini adalah objektif penindak kami. Objektif yang pertama adalah kajian ini bertujuan menilai trend pertunjukan pelaburan modal ataupun APEX dalam pembangunan infrastruktur air di bawah RMK 12. Yang kedua adalah kajian ini juga menganalisis cabaran ekonomi seperti air tanpa hasil NRW dan margin simpanan air di setiap negeri. Yang ketiga adalah selain kajian ini dapat menilai kesanan strategi moden dan teknologi pintar berasaskan NR 440 ke arah mencapaikan informasi sektor air 2040 ataupun WST 2040. Sekian, terima kasih. Teori infrastruktur air. Infrastruktur air merupakan satu bentuk monopoli semula jadi yang memerlukan modal permulaan atau CAPEX yang sangat besar. Pelaburan dalam sektor ini memberikan kesan pengganda kepada negara kerana ia menyokong tahap kesihatan dan kelancaran operasi sektor industri.
Menurut pakar ekonomi, kegagalan melabur akan menyebabkan negara menanggung kos peluang akibat kehilangan produktiviti semasa gangguan bekalan air. Isu non-resource water dan kecerapan ekonomi. Isu air tanpa hasil atau non-resource water tidak harus dilihat sebagai masalah teknikal semata-mata. Sebaliknya, ia adalah isu ekonomi yang kritikal. Air yang hilang akibat kebocoran bermaksud hilang pendapatan syarikat utiliti, turut hilang dan membataskan kemampuan mereka untuk membiayai penyelenggaraan. Kebergantungan negara kepada puluhan ribu kilometer paip usang menyebabkan kerugian berjuta-juta ringgit setiap tahun kepada kerajaan. Transformasi Sektor Air 2040 WST 2040. Dasar kerajaan kini sedang beralih daripada sekadar pembengkak infrastruktur kepada menjadi pengurus sumber air yang mampan di bawah Pelan WST 2040. Tinjauan literatur membuktikan bahawa integrasi teknologi Revolusi 4.0 adalah kunci utama kepada keselamatan air pada masa hadapan. Penggunaan sistem meter yang pintar dan teknologi IoT amatlah diperlukan untuk mengesan kebocoran paip di bawah tanah secara real time. Impak iklim dan resiliensi infrastruktur. Selain masalah paip lama, perubahan cuaca yang ekstrim seperti kemarau panjang telah menjejaskan kestabilan bekalan air mentah di negara kita. Oleh itu, pembinaan infrastruktur baharu yang lebih kukuh seperti loji rawatan air yang moden akan memberi ruang bernafas kepada operator air. Secara kesimpulannya, infrastruktur yang mampan akan menghasilkan sistem bekalan air yang lebih tahan lasak untuk menyokong ekonomi. Seterusnya, saya akan membentangkan hasil kajian dan perbincangan bagi tajuk pelaburan infrastruktur air dan sekuriti air jangka panjang. So, berdasarkan data yang diperoleh, kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sebanyak RM5.4 bilion di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi melaksanakan 22 projek berkaitan sektor air. Pelaburan ini memberi tumpuan kepada penaik tarafan loji rawatan air dan penggantian paip yang telah usang serta meningkatkan kapasiti simpanan air. So, hal ini menunjukkan bahawa kerajaan memberi perhatian yang serius terhadap isu sekuriti air kerana permintaan terhadap air semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi dan pembangunan negara. Seterusnya, hasil kajian menunjukkan bahawa air tidak terhasil atau NRW masih merupakan cabaran utama dalam sektor air Malaysia. So, seperti yang dapat dilihat, Perlis mencatatkan kadar NRW tertinggi iaitu sebanyak 61.5%, diikuti Kelantan sebanyak 53.7% dan Kedah sebanyak 51.1%. So, ini bermaksud lebih daripada separuh air terawat yang dihasilkan telah hilang sebelum sampai kepada pengguna akibat kebocoran paip, kerosakan sistem hagian atau sambungan haram. So, keadaan ini menunjukkan bahawa banyak infrastruktur air di Malaysia semakin uzur dan memerlukan pelaburan yang berterusan bagi mengurangkan kehilangan air. Selain itu, kajian turut menilai margin simpanan air sebagai salah satu indikator sekuriti air. So, Pulau Pinang mencatatkan margin simpanan tertinggi iaitu hampir 30%, menunjukkan negeri tersebut mempunyai kapasiti yang mencukupi untuk menghadapi gangguan bekalan. Sebaliknya, Kedah dan Kelantan mempunyai margin simpanan yang sangat rendah. Keadaan ini membimbangkan kerana margin simpanan yang rendah menyebabkan negeri-negeri tersebut lebih terdedak kepada gangguan bekalan air sekiranya berlaku kemarau, pencemaran sumber air atau kerosakan loji rawatan. So, secara keseluruhannya, hasil kajian menunjukkan bahawa pelaburan infrastruktur air memainkan peranan yang sangat penting dalam menjamin sekuriti air jangka panjang di Malaysia. So, walaupun kerajaan telah melaksanakan pelbagai projek pembangunan, masalah seperti kadar NRW yang tinggi dan margin simpanan air yang rendah masih menjadi cabaran utama.
So oleh itu beberapa langkah perlu diberi perhatian seperti penggantian paip lama, pembinaan tanggungan air baru dan penggunaan teknologi pintar seperti Internet of Things dan smart meter bagi meningkatkan kecekapan sistem bekalan air. So sebagai kesimpulannya, pelaburan yang berterusan dalam infrastruktur air adalah penting bagi memastikan bekalan air negara kekal stabil, mampan dan mampu memenuhi keperluan generasi akan datang. Salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Ahmad Syafiq bin Rahman, S7172. Hari ini saya akan membentangkan bahagian paling kritikal dalam tugasan kumpulan kami, iaitu cadangan strategik dan kesimpulan kajian berkenaan tajuk Water Infrastructure Investment and Long Term Water Security ataupun pelaburan infrastruktur air dan security air jangka panjang di Malaysia. Menerusi analisis data sekunder yang dibentangkan sebelum ini, kita dapat melihat jurang yang besar antara perbelanjaan modal capai utility air kita. Oleh itu, mari kita shore dasar yang holistik untuk menyelesaikan isu ini. Bahagian yang pertama adalah cadangan strategik. Di sini kami menggabungkan instrumen ekonomi air konvensional dengan penyelesaian berasaskan teknologi terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan. Cadangan pertama kami ialah reformasi struktur tarif air. Seperti yang kita tahu, tarif air domestik di Malaysia terlalu rendah dan tidak disemak selama puluhan tahun, menyebabkan syarikat operator air kekurangan aliran tunai untuk pembelanjaan modal. Kami mencadangkan pelaksanaan mekanisme penetapan tarif oleh SPAN yang disemak secara berskala. Struktur tarif harus mengoptimalkan konsep increasing block tarif mengikut kos marginal sebenar rawatan, namun berlandaskan prinsip etika dan keadilan sosial. Golongan berpendapatan rendah B40 mestilah dilindungi melalui rebat bersasar. Cadangan kedua ialah pelbagai modal melalui pembiayaan inovatif, memandangkan penggantian paip asbestos simen lama memerlukan berbilion ringgit. Kebergantungan penuh kepada dana kerajaan adalah tidak lestari. Kita harus meluaskan model kerjasama awam swasta dan memperkenalkan instrumen kewangan hijau seperti sukuk kelestarian ataupun green bonds untuk menarik minat pelabur ESG. Seterusnya, cadangan ketiga adalah pendigitalan sistem agihan atau smart water grid menggunakan teknologi IR 4.0 untuk menangani kerugian air tidak terhasil NRW yang parah di negeri seperti Perlis, Kelantan dan Kedah yang melebihi 50%. Kita perlu melabur dalam meter pintar, smart metering dan penderia akustik LOT. Alat ini dapat mengesan kebocoran paip di bawah tanah secara masa yang nyata, real time, dan mengurangkan pembaziran air terawat sekaligus menjimatkan kos operasi OPEX. Cadangan keempat pula adalah untuk membina infrastruktur kalis iklim melalui pembinaan takungan air pinggiran TAPS bertindak sebagai takungan luar sungai ketika musim kemarau dan mengurangkan risiko gangguan apabila sungai tercemar. Ini adalah satu-satunya jalan untuk memulihkan margin simpanan air di negeri ketika seperti Kedah yang mencatatkan 0.0% margin simpanan kembali ke tahap selamat, iaitu melebihi 15%. Kini kita beralih kepada bahagian kedua pembentang saya, iaitu kesimpulan kajian. Di sini kami merangkumkan implikasi makroekonomi dan melakukan refleksi nilai etika terhadap isu sekuriti air. Sebagai rumusan, kegagalan melabur dalam infrastruktur air membawa implikasi ekonomi yang sangat besar. Kehilangan air melalui NRW sahaja mengakibatkan negara kerugian sekitar RM2 bilion setiap tahun.
sebuah kos lepas yang sangat besar yang sepatutnya boleh digunakan untuk penyelenggaraan. Dari sudut refleksi nilai etika, kajian kami menekankan bahawa air bukanlah komoditi komersial semata-mata untuk keuntungan korporat. Air ialah hak asasi sosial dan hak hidup manusia. Ketidakserataan akses air di beberapa buah negeri mencerminkan keperluan terhadap tadbir urus yang cekap, tulus dan berintegriti. Oleh itu, ajakan paradigma di bawah transformasi sektor air 2040 amat penting bagi memastikan tiada komuniti yang terpinggir daripada mendapat bekalan air bersih.